2 minggu selepas bencana gempa melanda wilayah Kunar, Afghanistan pada 1 September lalu, masih ada kawasan yang belum boleh diakses melalui jalan darat. Bagaimanapun, situasi itu tidak menghalang bantuan disalurkan ke kawasan terbabit oleh pihak Kerajaan Emiriah Islam Afghanistan dengan bantuan asing diagihkan ke kawasan penempatan sementara. Antara bantuan tersebut adalah daripada NGO luar negara termasuk pertubuhan dari Malaysia. Ikuti laporan koresponden Berita Al-Hijrah Syed Azwan Syed Ali yang berada di Afghanistan sejak Sabtu lalu. Selepas melalui perjalanan mencabar melalui laluan lereng gunung ke kawasan terjejas gempa di Kunar, akhirnya saya dan tim relawan amal Malaysia tiba di lokasi Ground Zero, penempatan sementara mangsa gempa dari Dewalga Darat. Di situ kami menyaksikan bagaimana penduduk telah dipindahkan ke kawasan penempatan sementara dengan kemah-kemah teratur sambil menunggu bantuan kemanusiaan. Walaupun masih terdapat kawasan yang hanya boleh diakses melalui jalan udara menggunakan helikopter, itu tidak menghalang NGO asing seperti Amal Malaysia untuk menghantar bantuan kecemasan kepada lebih 80,000 mangsa terjejas. Semalam, Amal Malaysia menyalurkan 270 pek makanan untuk mangsa terjejas gempa dari Dewa Galdara, iaitu antara kawasan terjejas teruk di wilayah Kunar, timur Afghanistan. Dan Alhamdulillah, hari ini kita sampaikan sebanyak 270 pek makanan. Setiap satunya bernilai kira-kira 50 USD. Dan apa yang kita bagi hari ini dan sumbangkan hari ini tak sampai pun 1% daripada mangsa-mangsa gempa bumi yang terkesan dengan gempa pada 1 September baru ini. Gempa bumi pada awal pagi 1 September lalu dengan kekuatan 6.0 pada skala Richter telah mengorbankan lebih 2,200 mangsa, ribuan tercedera dengan lebih 80,000 penduduk terjejas secara langsung selepas rumah mereka musnah. Terdapat 3 kampung di wilayah Kunar yang dilaporkan ranap sepenuhnya, namun kawasan Ground Zero itu dikatakan masih belum diakses sepenuhnya melalui jalan darat. Sepanjang perjalanan ke lokasi gempa, saya menyaksikan sendiri bagaimana banyak penempatan kemah sementara didirikan Kerajaan Emiriah Islam Afghanistan dengan sokongan badan asing termasuk sumbangan dari negara seperti Emiriah Arab Bersatu UAE, Qatar, India, Rusia dan China. Lebih 2 minggu lalu, Kunar digempakan dengan gempa 6.0 skala Richter dan 80,000 orang dikatakan terjejas. Dan di belakang saya ini adalah penempatan sementara di sini, di mana kawasan penduduk-penduduk dibawa daripada kawasan terjejas gempa untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan. Dan dikatakan lebih daripada 300 kampung masih lagi belum diakses dan bantuan terpaksa dihantar menggunakan helikopter atau jalan udara. Mereka masih memerlukan bantuan kita. Afghanistan memerlukan bantuan kita. Saya Azwan Syed Ali melaporkan untuk Berita Al-Hijrah dari Kunar, Afghanistan.